Jangan jadikan isu semasa untuk tuan-tuan menaikkan harga dengan sesuka hati. Berapa? Itu tongges tadi berapa? 30. Kalau ambil sendiri 30. Kalau hantar? Tak ada hantar punya. Berapa? Ada lesen lagi jual mahal. Mana you guys? You punya store gas mana? Baru lori belum sampai lagi. Gas belum sampai? Ini sudah ada? Dah ada dah. Banyak sampai kau. Gas kosong kan. Dia ambil kosong nanti dia bagi. Ya, sekarang ada berapa tong? Ada 4, 6, 8, 10, 11, 12 tu. Kita kena ada 10 je tu. Tu 16 tong, 12 mana? Ni lagi. Ini kosong. Ha? Ini kosong. Ini kosong, ada kosong ke tak ada kosong? Itu simpan barang lah itu. Siapa simpan barang? Siapa aja you tong gas simpan barang? Siapa aja? Belakang? Belakang ada apa? Okey. 4 tong. 25. Ni 4 tong. Kenapa kau jual 30? RM5 kau makan tau. Dia jual bukannya lebih pun. Itu barang kawalan, dia tak ada untung banyak punya. Loh. Bukan mau kaya. Tengok dia jual 25, dia bukan jual dia 28. Ingat sebab kali ini memang ada komplain daripada orang awam. Okey, berkaitan dengan harga. Pada para peniaga, elakkan melakukan kesalahan agar tuan-tuan dielakkan dikenakan denda ataupun kompaun. Untuk kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1991, tuan-tuan boleh didenda tidak melebihi RM1 juta ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, anda boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kepada para pengguna, jadilah pengguna yang bijak dalam membuat pembelian. Jika sekiranya tuan-tuan rasa tertipu ataupun ternaya, laporkan kepada kami, KPDN.